Okay, ni ada satu lagi dia punya USP dekat sini yang tadi saya banyak cerita kan. Jadi adalah Sfera Resident kan. Dia ada connect direct link So pintu ni only for resident, kena access by card. Nampak ni. Linkway ni pergi mana? Pak, masuk Wangsa Walk Mall. Sebab developer ni sama dengan owner ni. So dia buat masuk terus. Faham tak? Tak banyak kondo yang ada macam ni. Yang kita banyak tengok bawah dia ada mall lah. Okay, bila bawah ada mall, lebih traffic dia rancak sikit. So kalau macam ni, traffic dia kurang. Ni akan jadi management office lah bawah ni. Kita tengok belakang dia ada apa. Ni Wangsa Walk Mall. Ni adalah Sfera Resident. 50 meter je sampai. Tu menjadikan salah satu selling point kenapa ramai orang pilih ni. Sebab bila dia dah beli resident macam ni kan, dia nak sambung. So ni banyak padang kat belakang ni. Sebab saya nak bawa korang pergi kat belakang ni, pergi ke Link Bridge, pergi ke LRT. Okay, orang yang duduk rumah macam ni, retirees. Okay, banyak retirees yang downsizing, diorang stay sini, diorang beli sini. Sebab first, kemudahan nak pergi makan, grocery, nak jalan-jalan, sebelah sahaja. Okay, tak cukup dengan tu, kita ada ni, nampak Link Bridge ni. Okay, yang ni yang saya tunjuk tadi pergi ke LRT. Oh, besar juga padang dia. Budak-budak nak main ke apa, boleh lah. Kat bawah ni kan, basikal ke, lari-lari ke. Okay lah tu, rooftop ada, level 8 ada. Ni level, bawah ni apa? Ground level. Okay, belakang ni saya dah jalan ke bahagian loading bay. Sepatutnya boleh ikut yang belakang. So, saya jauh kan, nak ikut dalam. Saya tunjuk ni. Alright. Nampak tak? Nampak ke tak nampak? Yang ni yang mahal ni. Resident boleh keluar kat sini, nampak tempat berjalan kaki berbumbung Nampak ni resident kan? Okay, turun daripada lobby, jalan ikut dalam, turun bawah ni. Terus sambung linkway ni pergi ke LRT. Jangan risau, dia adalah fully enclosed. Only resident can access, kena pakai access card. Okay, sana terus pergi ke LRT Sri Rampai lah. Nampak? Ni jantan ni sambung pergi LRT Sri Rampai. Okay, resident ni memang very best. Okay, sekarang kita ada lagi 1 bilik, 2 bilik. Okay, partially furnished, fully furnished. Okay, bermula daripada 1,800 sahaja guys. Boleh terus masuk. Rumah baru siap. Still under warranty. Okay, contact saya sekarang.